untuk menerima sijil penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Malaysia Berdiri. Yang berusaha Puan Pengarah Kolej Hortikultura kita, Puan Zuriah binti Sulaiman, Timbalan Pengarah Haji Nur Hisham bin Samsudin, Ketua Jabatan Sastra Istitas yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya. Assalamualaikum. Very good evening to everyone. So today is 12 of Mei 2026, pukul 6 petang, dan saya rasa inilah saat yang akan menjadi ingatan untuk Tuan Cahaya. Masa yang dinanti telah tiba dan telah pun diraihkan dalam Hari persaraan tadi. Jadi macam saya katalah, dia sangat cepat. Dan saya rasa gembira sebagai sahabat di FF dia, saya ada di saat akhir sebelum dia check out sebentar lagi. Ya, terima kasih. So apa perasaan Tuan? Kepada sahabat saya, dapatlah saya menyertai beliau yang telah terlebih dahulu 2 tahun sudah pencen. Sekarang tibalah masa saya untuk bergelar YB yang bersara. Dulu YB juga yang berkhidmat. Jadi sekarang saya jadi YB yang bersara. Terima kasih untuk rakan-rakan saya yang hadir meraihkan saya. Ni sahabat my BFF, Mr. Rizal. Dia hadir. Sebentar lagi saya akan keluarlah daripada homestay ni, dan kembalilah ke tempat kediaman saya di Lunas Kedah. Setelah selepas 17 tahun saya berkhidmat di Changi. So sebagai BFF, saya nak nasihatkan, gunakanlah actually persaraan ini adalah satu permulaan yang barulah. We will encounter new experience, macam-macam benda. Whereas you tak perlu datang kerja lagi, so enjoy your life. No one will kerja you kalau you tak siap kerja. And then no deadline. No deadline. So I really enjoy my life after retirement. So all the best to you. InsyaAllah. I wish that you always be blessed bagi Allah, dimudahkan urusan untuk apa saja urusan berkenaan dengan agama ke apa, dan diberkati dan rahmati hidup you sebagai seorang besar. Okay, till we meet again, insyaAllah. Take care. Bye. Selamat tinggal, ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabar.